Inilah. Boleh cerita boleh. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Masuk. Tuan, yang ini adalah data SysMap setakat hari ini. Wow, jadi peningkatan lah. Wow, SysMap Kelang bertambah baik. wow, ada peningkatan. Wow, peningkatan macam inilah yang kita nak. Inilah yang saya bangga dengan kawasan rukun tangga seluruh negeri Selangor. Syabas dan tahniah. Pencapaian SysMap di negeri Selangor telah pun meningkat kepada 50%. Dan kita mengharapkan terdapat beberapa KRT lagi, khususnya kawasan rukun tangga yang aktif yang masih belum mengisi SysMap ini. Kita cuma tinggal 21 hari saja lagi sebelum ditutup pada 31 Disember 2025 nanti. Saya menyeru kepada semua kepimpinan kawasan rukun tangga untuk terus mengisi maklumat dalam sistem yang disediakan. Saya yakin kita sama-sama boleh meningkatkan lagi data ini. Kita Selangor pasti boleh.